untuk make sure Islah letak dalam vlog next, saya cakap ni, please like and subscribe. So welcome to Islah channel. Kau tak letak dalam vlog aku. Okay, kita nak vlog. Kita nak Astagfirullahaladzim. Okay, kita nak buat vlog baru walaupun vlog lama tak upload lagi. Sila upload. Saya akan upload malam ni. InsyaAllah. Kan? Nampak cahaya. Kalau Muka aku gelap. Nak upload malam ni ke? InsyaAllah. Kalau Rajin nak edit. Tadi dah tidur banyak. Okay aku. Boleh kot ada tenaga. Tadi aku naik ke atas kan tidur. Aku kan tidur. Bangun lah tidur. Yeah. Kita akan, okay, tajuk vlog kita ni apa? Exam week. Yes. Quiz week. Quiz. So, untuk pengetahuan anda semua, kami akan berkuis pada hari Rabu pagi. Pagi. Kita ada berapa hari lagi? Countdown. Hari lagi untuk study. Walaupun satu tak betul ni. Around 4 days more. Hari ni Apa dia belum ni? apa bulan? Kawan aku dah potong apa? Oi, itu tak boleh. Tak boleh potong lah. 27 kan? Aku kira Hari ni 20 Jun. tahun 2 jadi hari 6. So 20 Jun. Bila sampai? 20 Jun. Kita exam bila? 24. Tak tahu sampai. 24. Apa dia? Okay, kita akan exam 24th Jun. 24. 4 boleh main. Okay, belakang duduk tengah pula. Aku panas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Rani. Happy birthday to you. Ucapan raya, ucapan. Masih sayang hampa semua. Masih banyak-banyak aku. Sayang hampa semua. Terima dulu. Ucapan. Semoga diorang sampai kerja plumbing. Diorang siapa? Lambat. Alah. Ucapan. Asal aku nak bagi ucapan pula. Banyak weh nasi malam ni. Ini bukan saya punya portion tau. Ini Dino punya portion. Kita akan try sambal petai, guys. Sebelum kita start study, kita nak beritahu dulu pukul berapa sekarang. Sekarang 22 Jun. Tak nampak? Pukul 11.47. Kita akan buat time lapse common room. Ajar kita semua subjek yang ada dia. Aus, sekarang pukul berapa? Pukul berapa dah Aus? Tunjuk jam. 5. Tak ada It's tahu okey, tapi dia terlampau suap kita. Karakter ini dia membiarkan Sikit lah, sebab kalau dengan dok tahu kau kena belajar sendiri juga. tapi Kalau kau belajar sendiri. Kalau kau rajin belajar sendiri, aku rasa okey je. Macam yang So guys, aku selalu kalau macam ni aku akan chat mak aku tu. Cakap Kau dah bangun dah? Hmm? Kau dah bangun dah ke? Sekarang pukul 5 pagi dan kami berdua bukan kami berdua nak. Aus belum tidur lagi.
And we have another maybe 24 hours, no, 28 hours before our quiz, right? Maybe around that lah. Aku tengah baca anatomy. Stop baca anatomy, itu semua common sense. Dude. Enek lah yang paling tak boleh common sense ni. Very Lagi common hafal. sense. Relax lah. Isu Why boleh not je high? lah. So kita ada banyak lagi. Itulah siapa tak nak study awal kan. Tak boleh nak sedia awal pun. sama je. Banyak sangat Ya, percubaan. banyak sangat. Okay tu kita Eva apa tidur tu. Berdebu. Kat orang ni pasrah macam gitu lah. Kan aku seorang je pasal kau tak pasal. Kau pasrah apa? Kau Kau tak pandai nampak bodoh. macam pasrah langsung. Kau tahu tak? Untuk pengetahuan kau lah. Nah ni. Cabar. Amin. Dia cakap kau pandai, kau cakap amin. Okay. Mana ada? Okay, baru kita lawan. Mana ada? Kita hambakan diri pula. Lepas tu. Orang kembar 7 orang. Kalau kembar dua berapa je? 19 hari awal. Tapi kalau orang yang sampai ada Kembar 11. seempat tu menipu tu. Tak adalah macam diorang. Menipu. Diorang macam Kembar 30 immune kan. Itu katak kau dah. Tikus bro. Biasa apa? Betul ya? Aku nak tidur. Kat Afrika. Anak-anak kembar 30,000. Okey. Which pharmacological Kembar 11 tu. Gue rekod. Tisu. Gua rekod kembar. Tisu. Apa ni tisu? Apa tikus? Manusia kembar 11. Besar mana dah besar perut lagi besar Itu daripada mastika mak. weh. 16 sets of twins. 16 set. Oh 16 set. 16 pasang. 16 pasang. Yelah Eh, tapi bukannya 32. sekali ada pan, dua. sekali pregnant. Itu tak ada yang sekali ni. Gua rekod sekali plan. Twin. Quintuplet ke? Quintuplet ada dua dalam dia. Paling banyak. 7. Sekali pregnant. Kalau 5 quintuplet. 5 quintuplet. Kalau 7 apa tu? 6, 7. 7. Which pharmacological is mentioned as Benda-benda being yang susah used kau nak baca. clinically. Anatomi 80 muka surat ni abandon je. Alamak Ya, salah. Itu apa lahir 4 bulan awal. Okay, which pharmacological agent is mentioned as being used clinically for cervical ripening during the induction of labor? Pasal gland ni? Bukanlah. Bukan ni. Pharmacological agent. Pasal gland ni? Pharmacological agent. Pasal nama ubat lah. Tak tahu lah. Misoprostol. Dinoproston tu datang apa ke? Dinoproston ni apa kan? Ada ubat ni tak ingat. Ubat Apa? Dino? Ha, Dinoproston. Oh, sekejap aku nampak tadi. Tak tahulah. Tak salah orang. 9 orang. Serentak. Damn, you are strong girl. Tapi tu selalu macam back kepala. Ya boleh. Dah sakit kepala. Thank you Krista, thank you Dino. Kena habis slide ni sebelum apa Kau nak study semua patu baru buat tu ke apa? sambil study biar mesti Boleh. Lagi vision lah. sebagai orang yang pemalas. Tak puas lagi. Ada sebelah ke? Nak nasikan nasi. Apa? Faham. Dah salted. Aku masak udang ni. Ada ikan cakap 3 rasa sikit. Masak apa lagi? Ngaji ni lagi. Ya dah. Study week 11. Ha? 11 lah. Bersama apa? Stres-stres pergi masak. Ayah kau. Tak ada langsung. Kita lah. Kita cari makan Kita dulu. makan. Aku pernah ada makan yang tak sebarang. Emergency. Kacang kawan kacang apa tu? Ada yang Kau sakit? kacang sepat tu. Rasa yang membentuk. Bentuk macam parang. Lepek. Tak ada. Macam pistachio lah juga. Tapi dia Hello kan. Ya jangan letak dia banyak pada aku dah. Aku dah lapar dah buta je mah.
Kau nak screen time kan? Weh, banyak dah screen time aku. Apa dah? Ni apa lah? Fato Genesis pula ni. Yang kedua. Phagocytosis pula. Dia teringat dekat Fa weh. Yalah. Tak ada PHA. Tolong ada better. Sofa pun dah tertulang kan. Tolong lah. Tolong lah, ganti balik. Berapa zaman punya sofa ni? Nasib baik aircon okey je. Kepala tu tidur sini. Macam mana kau boleh tidur? Aku Sakit tu. dia guna apa? bantal tu. Guna tu sakit lah. Baik kau guna ni. Kalau dia kata tak bangun lah. Saya kejut 2 kali pun tak bangun. Nipu je. Ya Allah, kau ni apa tak percayanya. Mana nak bangun eh? Hello. Aku nak kejut. Awak sebab kejut sekejap aku dah bangun lah. Takkan aku nak kejut bergegor kat situ. Kau gegar Dah kau kata, jadi. korang kejut je gegar. Aura. Awak sekejap sekejap. Nanti kan aku kejut kuat-kuat kan kau baran kat aku pula ni kejut kau bangun. Tak nak pukul orang. Aduh. Kau kalau kau nak bangun Nayam. Ustaz ni pun belum. Kau jangan nak bangun ni. Sabar, kira ni lah. Mesti kita tahu kan? Takkan? Tahu. Weh, orang dah high dah sebelum orang dah high. Nampak ah, tanda-tanda. Resistance. Ya, aku nampak macam ngantuk ke? Tak. kan? Sebab aku dah tidur 40 minit. Tu ada. Ya, aku tidur 4 jam Dah dah cukup. aus kejut. Nak bangun dah pukul 10 dah. Mana tak bangunnya dia? 2:27 PM. I'm going to study until baik tak Zuhur juga. 40 and I just woke up from a big ass nap and I'm eating this. Aduh, tapi hari ni aku tidur 80% tidur, 20% belajar. Tak tahulah. Kita orang baru habis quiz dan sekarang ada quiz pula. So kita orang buat dulu yang ni, nanti aku cakap dengan korang. Siapa dah kita sebenarnya mantap dah. Banyak betul. Semua orang salah. So aku kena kasi jawab betul lah. So last night I slept at 2. Tak boleh tahan dah. So aku tidur je. Ingatkan nak bangun pukul 4. Sekali terbangun pukul 6. Lepas tu dah pukul 6 tu pun sambung tidur lagi dalam setengah jam. Mengantuk tu. Semua ngantuk gila. Aku tak boleh buat last push sebab aku memang senang mengantuk. So the quiz was overall bad. It was bad. Stress tu sumpah. Dah alang-alang kat sini I nak beli something. Ya, aku tak bawa apa ni. Aku tak bawa kad aku semua. Aku cuma Ya, pakai adik kau aku. je semua. Okay. Aku jadi sugar mummy. Wow. Wow. Okay. Yes. So kita nak pergi basket Robbie. Cerah, aku cerah. So we're going to get basket Okay. Robbie. Nanti yang Insta gonna tag matcha. I don't know. Tak, aku suka mi choco tu. Aku pun. Aku suka. Mana ada.
Agak aku suka strawberry shortcake. Best ke Rabi? Kenapa? So, single ke? Double untuk orang couple. Sorry lah. I love strawberry cheesecake. Aku rasa aku nak kids je. Ni cukup. Tu mami bon appétit. Macam mana nak keluar? Yay! Ni cobalah aku punya. Tolong ah. Jalan-jalan. Jom. Pesan aku. Wow. Saya siap. Ha, sudah. Jual kau. Alamak. Slow ke? Okay guys. Mine is cake paste. Mine is strawberry cheesecake. Kalau kau dapat anti, kalau kau dapat anti cake, sedap gila. Yep. Ini tak? Kenapa kau suka best Robin daripada apa itu? Because dia terlampau creamy sangat. And then dia tak ada mint. Yeah.